Okay, jom dek kita pergi cari buah sedap. Buah sedap yang papa makan dulu. Meh. Jom dek, jom. Ani pergi jalan dulu. Ikut sini. Sini ada buah sedap. Buah ni. Buah ni tak masak tau. Okey. Yang ni belum masak lagi ni, tak ada buah sini. Hari tu apa nampak ada yang masak. Sini. Sini. Ni bunga dia. Warna pink. Itu ada itu masak dah. Ke dah habis dah? Rasa burung makan kot. Ada lagi tak? Alamak adik. Baru nampak hari tu. Ya Allah, habis dah burung makan. Masak comel. Ada orang main bunga api. Air tu ada. Sini ya. Burung dah makan adik. Burung dah makan buah ni. Alamak. Dah ada dah. Tinggal hak ni je. Tak masak lagi ni putih ni. Ada masuk hari tu warna ni. Macam anggur. Warna purple dah. Cari dekat ada. Ni kita panggil buah muting. Alam. Mana? Mana ada? Mana? Memang burung makan lah. Mana dek? Tak ada dek. Cek sini dek. Oh tak ada. Habis dah. Kena makan dengan burung dah. Bau je. Bau mercun. Budak tu main mercun dua orang tu. Sini ada. Buah banyak habis dah. Tak masuk. Aduh. Kenapa yang... Ma, yang ni sebenarnya nanti dia masak. Mana? Ini belum masak lagi ni adik. Nanti dia masak. Yang awak ambil tu kenapa? Pa, tolong buat cari. Tak ada dah. Sini pun tak ada ke? Bunga je banyak. Sebab hari tu apa tengok ada hari puasa itu. Puasa ada. Ni tak ada dah. Ada buah ni je. Ada buah ni. Kacang botol ni. Kacang botol ni sedap ni. Sedap kacang botol makan dengan budu ni. Dah kerah ni. Berwudu? Makan dengan budu bukan dengan berudu. Masak. Ni sedap. Sedap ni kacang botol ni. Tu dah kerah. Orang tak makan dah. Tak makan dah ni. Ni buah apa ni, Ma? Nenek? Peri apa ni? Kecil kan? Peri katak. Ambil. Ambil. Bagi ke mak, bagi ke nenek. Kuning lah. Mapuh pokok durian ni. Pokok durian dah mapuh. Mapuh habis dah. Sayangnya Allah. Makan pergi sedap pergi masak